Pelik tapi benar. Masih ramai di luar sana yang salah faham tentang Malaysia. Ada yang menganggap negara ini mundur, miskin dan jauh ketinggalan daripada dunia moden. Mereka percaya Malaysia ialah negara dunia ketiga tempat di mana orang masih tinggal di dalam hutan atau rumah kayu tanpa kemudahan moden. Namun hakikatnya jauh berbeza. Inilah kisah Lucas, seorang pemuda berusia 25 tahun dari Amerika Syarikat. Dia baru menamatkan pengajian dan memutuskan untuk melancong ke Asia Tenggara. Destinasi pertamanya adalah Malaysia. Dia datang dengan tanggapan bahawa Malaysia masih negara dunia ketiga, tetapi apakah yang akan ditemuinya nanti? Pagi itu, Lucas bangun awal. Matahari baru terbit dan cahaya masuk perlahan melalui tingkap biliknya. Dia memeriksa barangan terakhir sebelum berangkat. Lucas mengambil pasport dan tiket penerbangan, menyelitkannya ke dalam beg galas. Telefon bimbit dimasukkan ke poket seluar, manakala dompet disimpan di sisi beg. Setelah memastikan semuanya lengkap, dia menutup zip beg dan menyarungkannya ke bahu. Sambil menuruni anak tangga, wajahnya tersenyum dan matanya memancarkan rasa ingin tahu bercampur kelakar. Lucas ketawa kecil, menggeleng kepala dan berbisik kepada dirinya sendiri. Saya nak lihat dengan mata kepala saya sendiri pengalaman tidur atas pokok. Malaysia kan negara dunia ketiga. Dia melangkah keluar menarik nafas panjang dan mengunci pintu rumah. Di luar udara pagi masih segar dan kereta menunggu untuk membawanya ke lapangan terbang. Beberapa jam kemudian, Lucas tiba di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles. Terminal antarabangsa sibuk dengan penumpang dari pelbagai negara dan papan maklumat memaparkan status penerbangan ke seluruh dunia. Di ruang menunggu duduk seorang wanita muda berwajah Asia. Dia Aina bukan nama sebenar, rakyat Malaysia yang baru selesai menghadiri persidangan di Amerika. Lucas tersenyum dan menegur. "Hai, saya akan menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur sebentar lagi." Aina menjawab dengan senyuman mesra. "Iyakah? Oh, saya dari Malaysia. Nak pulang ke tanah air," katanya. Lucas bertanya sambil menaikkan kening. "Saya selalu dengar, adakah betul orang di Malaysia masih tinggal di atas pokok?" Aina ketawa kecil sambil menepuk peha dan menjawab, "Tinggal atas pokok tidak. Monyet mungkin tetapi bukan manusia." Lucas tersenyum malu. "Saya pernah dengar Malaysia masih negara dunia ketiga." Aina terdia dan bertanya kepada Lucas, matanya bersinar ingin tahu. "Sebelum kita bercakap lebih lanjut, awak tahu kedudukan pasport negara awak di dunia?" Lucas menggeleng dengan bibir tersenyum. "Saya tidak pasti." Aina tersenyum lebar. "Pasport Malaysia kini antara 3 terkuat di dunia." Lucas terkejut dan matanya terbeliak. "Benarkah? Saya tidak sangka." Aina menambah dengan penuh keyakinan, "Nanti bila sampai, awak akan faham kenapa." Perbualan itu singkat, tetapi cukup untuk menggugat tanggapan lama Lucas. Dia ketawa kecil, tetapi dalam hatinya mula muncul rasa ingin tahu dan sedikit keraguan terhadap bayangan negara dunia ketiga yang dibawanya. Pesawat berlepas. Lucas duduk di tepi tingkap melihat awan tebal dan langit biru. Dia menonton dokumentari tentang Malaysia, membaca brosur dan peta, tetapi bayangan lamanya masih kuat. Dia tersenyum sendiri menggelengkan kepala sambil teringat perbualannya dengan Aina. Dalam fikirannya, dia masih membayangkan rumah atas pokok dan kampung terpencil, tapi rasa ingin tahu semakin membuak-buak. Adakah Malaysia benar-benar seperti yang dikatakan orang di sekelilingnya? Pesawat kemudian mendarat di KLIA pada waktu petang. Lucas melangkah keluar dan terus terpegun melihat bangunan terminal yang sangat besar. Dinding kaca tinggi, pintu automatik, papan tanda elektronik. Semua itu jauh berbeza daripada apa yang dibayangkannya selama ini. Di kaunter imigresen, pegawai berpakaian kemas menyambutnya dengan senyuman profesional. "Selamat datang ke Malaysia. Berapa lama Encik akan berada di sini?" Lucas menjawab, 3 minggu. Saya datang untuk melancong." Pegawai imigresen itu tersenyum. "Baik. Semoga Encik menikmati masa di sini." Lucas melihat segala-galanya teratur dan bersih. Tandas moden dengan pintu automatik dan sensor air membuat Lucas terpana. Dia berkata perlahan sambil menundukkan kepala, "Ini Malaysia?" Dia mengambil bagasi, keluar dari terminal dan menuju ke tren ekspres menuju pusat bandar.
Sepanjang perjalanan dengan tren ekspres, Lukas melihat lebuh raya tersusun, bangunan moden dan lanskap bandar yang luas. Wajahnya tiba-tiba berubah terkejut ketika menoleh ke dalam gerabak. Tren yang dinaikinya sangat bersih, jauh berbeza daripada yang pernah dilihatnya di tempat asal. Ruang duduk kemas, lantai berkilat, dan tiada sebarang bau tidak menyenangkan. Lukas membandingkan dengan pengalaman lamanya di Amerika, di mana sesetengah stesen kereta api berbau air kecil, orang tidur di bangku sembarangan, dan kereta api sendiri kotor serta kurang terurus. Dia menundukkan kepala, mengerling ke sekeliling, dan bibirnya terkumat kamit. Lukas, dengan nada tidak percaya, mata terbeliak. Wow, bersihnya. Dia menyandar pada kerusi. Dia duduk di tempatnya masih memerhati lantai yang berkilat, kerusi yang tersusun rapi, dan papan maklumat elektronik yang terang. Setiap gerakan penumpang lain juga teratur, tiada gangguan atau kekacauan. Lukas menarik nafas panjang, cuba menenangkan dirinya sambil menikmati ketenangan dan keselesaan perjalanan. Beberapa ketika kemudian, tren sampai di KL Central. Lukas turun, membawa beg galasnya, dan melangkah keluar ke platform. Suasana di stesen juga bersih dan tersusun rapi. Dia mengambil teksi menuju ke hotel yang terletak di pusat bandar. Sepanjang perjalanan dengan teksi, Lukas memerhati jalan raya, kawasan perumahan, dan lalu lintas yang lancar. Apabila tiba di hotel, Lukas disambut oleh kaki tangan yang sopan dan profesional. Dia mendaftar masuk, menerima kunci bilik dan menaiki lift ke tingkat atas. Di dalam bilik dia meletakkan beg galas, mengatur barangan sedikit dan berjalan ke tingkap. Walaupun malam menjelang, dia dapat melihat lampu-lampu jalan dan bangunan di kejauhan. Lukas berdiri sejenak, menarik nafas panjang, wajahnya memancarkan rasa kagum dan sedikit lega. Dia menundukkan kepala, menggeleng perlahan, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Saya silap. Malaysia jauh lebih teratur dan moden daripada yang saya sangkakan." Malam itu dia berehat di hotel, masih memikirkan pengalaman sepanjang hari perjalanan yang singkat, tetapi cukup untuk meruntuhkan tanggapan lama tentang negara dunia ketiga. Esok, pengembaraannya akan berlanjutan dan setiap langkah akan menambahkan lagi pandangannya tentang Malaysia yang sebenar. Kadang-kadang kita terlalu cepat menilai sesuatu tempat hanya berdasarkan apa yang kita dengar. Kita percaya pada cerita lama, gambar lama, atau pandangan orang lain tanpa pernah datang dan melihatnya sendiri. Itulah kesilapan Lukas. Dia membina tanggapan tentang Malaysia hanya daripada cerita di internet dan gurauan rakannya. Dalam fikirannya, Malaysia hanyalah negara dunia ketiga. Tidak tersusun dan ketinggalan, tetapi realiti tidak pernah semudah itu. Sebaik sahaja Lukas menjejakkan kaki ke negara ini, semuanya mula berubah. Lapangan terbang yang moden, sistem tren yang cekap, dan persekitaran yang bersih membuat dia terdiam. Dia mula melihat sesuatu yang tidak pernah digambarkan oleh sesiapa. Di sekelilingnya, manusia berjalan teratur, tidak menolak, tidak menjerit. Petugas lapangan terbang menyapa penumpang dengan senyuman dan sopan santun yang tidak dibuat-buat. Semuanya terasa damai, seperti satu sistem yang bekerja dalam senyap tetapi sempurna. Lebuh raya yang tersusun, papan tanda jelas dan bangunan moden yang berdiri megah. Dia tidak percaya Malaysia yang selama ini digambarkan sebagai mundur, kini tampak seperti negara yang sedang menuju masa depan. Dia mula sedar bahawa kemajuan tidak hanya dimiliki oleh negara barat. Kemajuan bukan tentang bangunan tinggi semata-mata atau jenama besar yang memenuhi jalan. Kemajuan baginya kini adalah mengenai disiplin dan semangat masyarakat yang mahu menjadi lebih baik. Dia melihat bagaimana setiap orang di tren itu menjaga kebersihan, menghormati ruang dan berkomunikasi dengan tenang. Tiada siapa menengking, tiada siapa bersikap angkuh, seolah-olah semua memahami nilai ketertiban tanpa perlu dipaksa. Apa yang dia lihat di Malaysia membuktikan bahawa persepsi kadang-kadang adalah musuh paling besar kepada kebenaran. Selama ini, dia membina dinding dalam fikirannya bahawa dunia hanya terbagi dua, maju dan mundur. Tetapi kini, dinding itu mula retak. Dia teringat kata-kata Aina di lapangan terbang. Dengan senyum tenang, gadis itu berkata, "Nanti bila sampai, awak akan faham kenapa." Ketika itu Lukas hanya menganggapnya sekadar kata sambutan, namun kini setiap saat di dalam tren ini menjadikan ayat itu semakin bermakna.
Dia mula faham sedikit demi sedikit Malaysia bukan seperti yang dia bayangkan. Negara ini moden, teratur, berdisiplin dan juga simbol kepada usaha dan kesungguhan manusia untuk memperbaiki diri.